Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Puteri Aisyah Akila Binti Muhammad Hairi Zaman. Bersama rakan saya Muhammad Firas binti Kobriono, wartawan cilik dari Cakna TV. Hari ini kami ingin membuat liputan mengenai program Ilah Ramadan di SK Buloh Kasab. Program ini diadakan untuk menyemarakkan bulan Ramadan dengan aktiviti yang menarik dan bermanfaat untuk semua murid. Betul tu, antara aktiviti yang dijalankan ialah zikir awal pagi, tadarus Al-Quran, solat zuhur berjemaah dan amalan bersedekah. Murid-murid juga berpeluang menyertai kuis menarik yang menguji pengetahuan mereka tentang Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ada beberapa soalan tentang Ramadan untuk kamu. Berapakah hari umat Islam berpuasa dalam bulan Ramadan? 29. 30 kot. Selama 30 hari. Tu rasanya 30 je. 29. Apakah nama makanan yang disunatkan untuk berbuka puasa? Makanan yang manis-manis kot. Seperti? Saya kan manis. Kurma. Buah kurma. Solat istimewa yang dilakukan pada malam Ramadan dikenali sebagai apa? Solat tarawih. Solat malam-malam Ramadan. Tarawih. Solat tarawih. Solat tarawih kot. Pada 27 Ramadan, kita digalakkan mencari malam istimewa. Apakah nama malam itu? Malam Lailatul Qadar. Bukan malam raya. Malam Lailatul Qadar. Cikgu rasa dan pasti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Terima kasih bagi semua warga Kasab. Semoga kita semua terus bersemangat dalam menjalani ibadah Ramadan. Sekian laporan kami untuk hari ini. Saya Muhammad Firas binti Kobriono dan saya Puteri Aisyah Akila binti Muhammad Hairi Zaman, wartawan cilik dari Cakna TV, melaporkan dari SK Buloh Kasab. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.